Taman Tasik Titi. Jangan lajunya. Bapak besar fly sheet dia nampak tu. Nak yang ni ke? Yang ni ke? Yang tu ke? Yang ni ke? Oh, cantik ah. Okay, mana yang ni? Mansion M. Ni okey. Ni sangat okey. Try masuk dalam. Ni memang ni. Solat boleh. Itu lah. Ni sesuai yang. Sesuai sangat. Banyak-banyak kemah kan. Yang kita orang paling berkenan sekali yang ni Payung Camp Mansion M. Sebab saiz dia okey, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Dalaman dia pun okey. Ventilation dia pun okey. Rendah kan? Dapatkan benda macam ni. Yang penting yang depan ni macam ni. Nampak? Sini. Okey, ni daripada Payung Camp. Yang ini memang jadi pilihan. Kita ada nama dia Payung Camp Mansion M. Nantilah kita, kalau korang support affiliate abang, beli banyak kasut abang jual dulu boleh lah. Abang boleh berdiri dalam ni. Boleh kat tengah ni, boleh gantung lampu kan. Tempat sini. Banyak jenis lah. Biasa zip pan dan juga zip. Kopi. Penat dah. Ini baru tengok barang camping, bukan pergi camping lagi.